Dulu saya ada payah. Apa-apa saya ada receipt semua, ada receipt baik. You dah boleh cakap, oi, you berhenti. Jalan, pergi. Tolong. Apa dia? Angkat. 5 sen nombor. Dia kata halau macam tu saja. Mawar lah. Dia kata cari BN. Saya tak boleh tolong, dia kata. Sekarang ni Mr. Lai berumur 73 tahun, warga emas. Sepatutnya beliau berniaga di sini adalah mewarisi, sebagaimana dinyatakan oleh Mr. Lau, mewarisi perniagaan bapa dia. Waktu zaman Barisan Nasional, kalau kita nak membuat satu pembangunan di satu-satu kawasan, kita mesti pastikan bahawa tempat yang mereka gunakan itu andai kata tidak boleh dialihkan langsung, kita mesti kena adakan tempat baru. Kita nak jaminan berikutnya supaya mereka akan berkekalan. Andai kata dia kata tempat ni dipindah ke sana, lepas sana akan pindah ke pasar. Itu kita rasa puas hati apa yang dituntut oleh pengusaha tu diikuti oleh Majlis Perbankan Pajak. Sekurang-kurangnya dilayan macam manusia. Ini macam dia layanan bukan manusia tau. Dia suka-suka dia halau. Kita mau pembelaan.